Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita hari ni nak cakap pasal program New Zealand ni. Program ni special. Program special ni. Jadi program kita plan ada 3 departure, 3 tarikh departure. Jadi apa yang kita nak sampaikan adalah tour ni adalah tour yang special, tour yang kita karang, kita tulis. Biasanya sebab bila kita labelkan produk tu sebagai Maizara Signature, tour tu adalah tour yang curated lah, maknanya kami tulis tour tu. It's like our original tour. Memang banyak provider pada New Zealand, tetapi we actually use this New Zealand. Definitely saya akan pergi so far. Because kami akan operation dia adalah pakai van. Van dia normally adalah Hiace. So dekat New Zealand mereka gunakan Toyota. So kalau dekat Scandi semua, mereka tangkap ramai-ramai siapa pakai orang-orang yang drive tak ada permit. Tapi di New Zealand banyak travel agency akan gunakan kenderaan van untuk jadikan sebagai means of pengangkutan. Jadi dalam program kita ni, kita adalah curated journey. Curated tu adalah kita karang, kita buat lawa-lawa programnya. Jadi kita bukan rushing ataupun bukan checklist. Tengah orang kata kalau tour tu buat laju-laju kan, sampai sekarang ni New Zealand, in fact ada New Zealand yang orang buat 6 malam, ada orang buat 7 malam, tapi Maizara buat 8 malam. 8 malam tidur dekat New Zealand. Jadi North dengan South. Jadi kita cover North and South. Jadi all the, orang kata mostly the must tengok punya tempat semua kita cover. Iaitu kalau North kita cover definitely Auckland, Rotorua, Taupo, and then kita cover juga Hamilton. Tapi lawatan dia adalah termasuk dengan lawatan kalau Auckland, and then kita buat Waitomo tak buat. Kita akan buat Taupo, Huka Falls, dan kita buat Hobbiton, kita buat Agrodome. Jadi these are the program yang kita lawat. Jadi kalau dekat South Island pula kita akan buat Christchurch, Lake Tekapo, Mount Cook, Lake Pukaki, Wanaka, Queenstown, Glenorchy, Glenorchy, Milford Sound juga. Dan these are the program yang kita rancangkan. Map dia kita share dekat dalam konten kita dekat dekat komen, so boleh check balik. Jadi this call New Zealand yang kita brandkan sebagai New Zealand 11 hari 8 malam, best of North and South Island. So 2 island in one seamless journey. So dalam tour ni kita gunakan flight yang direct flight, iaitu kita plan sama ada Malaysia Airlines, Singapore Airlines. Singapore Airlines tu tak direct lah, tetapi dia macam KL ke Singapore like 1 hour kan, so dia macam direct juga. Dan juga option yang another one is actually Air New Zealand. So ini adalah plan kita yang akan digunakan kapal terbangnya. Jadi program harian dia, macam tadi saya dah cerita perjalanan dia antara North and South, bandar mana yang kita tengok. Jadi kalau maknanya kalau ikut plannya, saya tak share semua plan, sebab kalau nak tengok plan movement dia kena tengok itinerary yang direct saja. So apa yang kami buat is actually flight Malaysia Airlines, kita akan gunakan yang akan sampai pada tengah hari. Normally dia akan sampai pada tengah hari dalam pukul 12 malam, 12 tengah hari. Kemudian apa yang kita plan adalah kita kena tengok sama ada kita boleh buat direct transfer. Direct transfer adalah kita masih kena pakai flight lain. Maknanya tak ada pun flight yang orang kata code share ke apa benda, tapi still kita tengah ada option sama ada kita akan tidur dulu di Auckland, ataupun kita akan ambil flight after 6 hours. Maknanya kita kena buat clearance bag, pasport semua, baru kita check in dulu, sebab dulu Maizara akan buat begitu. Ataupun kita akan tidur awal, kita tidur dekat Auckland. So tidur kat Auckland ni sebenarnya mengurangkan risiko kita lah, sebab kita tak tahu flight delay, custom lama ke tidak semua kan, custom kan, immigration semua kan. Jadi itu adalah
plan untuk kenapa kita punya pergerakan tu begitu. Sebabnya kita gunakan Malaysia Airlines, Singapore Airlines ataupun Air New Zealand. Normalnya hub dia adalah mesti di Auckland dulu. Jadi kita datang dengan pergi balik international Auckland, KL Auckland, ataupun Auckland melalui Singapore Airlines ataupun Malaysia Airlines tadi. Tetapi kita akan ada 2 domestik. So kita pakai 2 domestik, iaitu Auckland ke Christchurch dan kemudiannya Queenstown ke Auckland. So these are the program yang kita plankan. Jadi macam saya ulang balik, sebenarnya New Zealand ni bukan yang pertama kami buat. Maknanya kami tak JV dengan siapa-siapa. Maknanya kami tak JV dengan segala orang yang kat New Zealand ke, kami tak JV dengan orang kat Malaysia ke. So far belum JV lagi. Sebab kami nak ada, orang kata, control. Because kita tahu kalau kita buat New Zealand ni, our program is actually kita tulis dengan proper. So kita ada, orang kata, jalan yang kita nak, route yang kita suka. Kita nak penyampaian tour tu mesti seperti yang kita punya signature tour. So kita tak nak macam just you buat 7 malam, 8 malam you nak cut corners. Bukan cut corners, nak jimat masa. Jadi macam tu. Jadi apa yang saya nak bagi tahu satu lagi is actually kita hanya sediakan makan pagi dengan makan tengah hari. Makan tengah hari, kecuali ada satu hari kita tak ada. Tetapi lunch, dinner memang kita tak bagi langsung. Kita tak ada lunch yang kita sediakan, tak ada dinner yang kita sediakan. Kenapa kita tak bagi dinner? Adalah kerana based on pengalaman kami, satu, kami tak ada kru tambahan yang boleh memasak. Kecuali happy nak masak. Contohnya kalau saya bawa kereta, sebab saya yang akan pergi. Sebab New Zealand ni saya rasa, kalau perasan Maizara punya tour manager kebanyakannya semua perempuan. Dan semua tour manager. Tetapi New Zealand ni ada beberapa orang yang boleh buat. Contohnya kami ada ex-staff kita yang sekarang ni yang macam, kalau New Zealand boleh bawa kan. Jadi macam kita tahu profile dia, ataupun kita boleh dapatkan driver. Tetapi kita yang penting adalah kita nak whoever yang bawa customer kita, dia mestilah ikut SOP kita, ikut lawatan kita. Kita tak nak driver yang terlebih berpengalaman pula kan, dia kata dia potong itu, dia angkat ini, sebenarnya itu bagus, ini tak bagus kan. So kalau ada hidden punya program, improve kita okey. Tapi kita tak nak program kita tu ada orang bila dia buat, dia asyik, orang kata lawatan dia tak berapa ikut timing, kita miss. So kita tak nak benda tu. Kerana itulah Maizara punya tour, kita dah tulis dan kita tahu tour ni takkan habis terlampau lewat. So dia bukan habis malam. Maknanya dia habis, saya rasa tour ni mungkin start dalam pukul 8, 8.30, habis pun pukul 5, pukul 6. Dan bila habis pukul 5, pukul 6, di bandar-bandar besar sentiasa kita boleh bawa customer untuk pergi beli, orang kata pergi supermarket. Orang Malaysia kalau tak pergi masuk supermarket, tak masuk shopping center nak beli-beli grocery, tu memang buat tekanan perasaan. Jadi kita akan, hai Kak Inas. Jadi orang Malaysia ni kalau kita tak bawa pergi beli groceries kan, jadi apa yang kita buat adalah kita akan pergi ke grocery dan kita akan minta, kita akan bagi you peluang untuk orang kata tengok local produce, boleh beli, boleh makan, boleh masak. Kalau ada masak tu discreetly. Tetapi dalam program New Zealand ni, walaupun kita tak bagi makan malam, kita bagi makan tengah hari. Memang makan tengah hari kita yang kita dah check. Kami kena bagi tahu sebab Maizara ni, macam saya kata, kami operate as capacity macam mana kami operate di Scandinavia, macam mana kami operate di Lapland, macam mana kami operate di England, Scotland, macam mana kami operate di Switzerland, Italy, di mana kita memang tulis itinerary tu dan kita akan fix benda tu. Yang membezakan kita dengan banyak provider New Zealand yang Malaysia ni, actually kami 100% takkan masak. Kami takkan masak malam, kami takkan sediakan makan malam untuk tuan-puan. Jadi kalau you memang nak tersedia makan malam, maknanya you tak boleh join trip Maizara. You kena cari travel agency lain. Tapi apa yang kami bagi, actually kami bagi experience. Sebab kalau kita yang tukang drive, kita yang tukang masak dengan penat, dan saya yang tak pandai masak ni, kecuali Mona kena ikut dan dia mungkin akan pandai masak, tetapi menunya ala-ala macam biasa-biasa je. So kita tak nak. Kecuali saya volunteer. Contohnya kalau hari yang kita pergi salmon kan,
ada salmon cook kan, jadi kita boleh makan salmon. Jadi macam tu kita tak apa, kita special. Tapi kalau kita kata macam hari 1 sampai hari ke-8 tu you nak, so kita makan masak, memang definitely kita bukan buat macam tu. Jadi tu hanya orang kata group yang travel. Nak cakap bajet pun tak juga, tetapi ada orang ni kadang-kadang pergi ke tempat-tempat macam tu, dia nak ada makan lah, itu inilah kan. Jadi maknanya modus operandi tak sama. Jadi kerana itulah kami buat style kami tulis ni mesti sama je Maizara, kecuali kita ada orang kata rezeki, ada customer macam dulu kita pergi, ada customer kita yang join group tu ramai-ramai buat keputusan nak masak sama-sama. Mereka suka. Sebab kita kalau kita duduk dekat New Zealand ni, kita kena tahu why actually you nampak kita buat tour tak banyak date. Kita letak tour kita tak banyak date. Kenapa? Sebab New Zealand ni pekerjanya kurang, hotelnya pun kurang. Bila hotelnya kurang, hotelnya bila high season, hotelnya akan jadi mahal. Jadi kerana itulah kami letak date yang kami rasakan kita boleh kontrol harga dan season. Jadi kerana itulah kadang-kadang normalnya kita akan ambil lodge kat New Zealand ni, dia panggil macam, bukan Airbnb, dia macam lodge lah, dia macam drive-thru punya accommodation, apartment. So apartment ni semua boleh masak. Kebanyakannya boleh masak. Ada beberapa hari je kita mungkin akan bagi hotel. Kalau kita bagi hotel, normalnya kita akan bawa you makan malam dulu, baru you duduk hotel. So kalau kita memang tak bagi you makan, highly likely tempat yang kita bagi adalah tempat yang you boleh masak. Hanya at the moment kita tak commit sama ada kita bagi you apartment atau tidak. Sebab isu pasal apartment ni, kadang-kadang kat New Zealand ni, apartment dia macam 2 bedroom, 1 tandas kan. Kadang siapa yang dapat tandas, orang tu tak nak. Kalau couple-couple tak berapa suka kena pakai tudung semua kan. Jadi kita semua tahu benda tu. So apa yang kita buat normalnya, kadang-kadang kita ambil 3 bedroom. Kalau ada harga yang kita okey, atau tidak pun gunakan bilik driver untuk masak-masak dan kemudian kita akan makan. Normally sebab grup ni minimal dia 7 orang saja. Minimal dia 7 orang saja dah boleh pergi. Jadi kita biasanya grup kecil nak masak pun senang. Jadi kalau tak menekan, kalau saya bawa grup tu tak menekan saya macam gembira je, saya boleh je masak-masak lah, konon-konon buat sambal, makan dengan nasi panas, senang beli sayur, masak-masak tu pun lauk orang Malaysia, goreng telur kan. Jadi senang. Tapi ialah kalau you boleh bawa RTE sendiri, tapi mestilah ramai orang suka kan. Hanya New Zealand ni dia macam Australia juga, mereka ada restriction pasal poultry semua. Tetapi jangan risau, New Zealand banyak daging halal, daging eksport kat Malaysia. Lamb dia, takkanlah kita tak nak makan lamb kat sana kan. Salmon dia, ayam dia, makan macam-macam local produce dia. Jadi untuk makan, lama saya cerita, tak payah ada masalah dekat New Zealand ni. Okay. Wow, saya tengok ramai tengok, terima kasih. Aisyah Nisa tengok, bagus. Aisyah Nisa tulis program ni, stylo ni. Siapa lagi tengok tu, ramai-ramai, terima kasih. Jadi saya ulang balik, terima kasih kepada semua yang join New Zealand. New Zealand kami adalah curated. Kenapa saya gunakan perkataan curated? Curated maksudnya kita tulis dia, kita karang dia dengan sedaya upaya, dengan cantiknya, kita buat yang terbaik. Jadi as per whatever Maizara punya tour program yang kami design, iaitu Maizara Signature, normally kita memang tulis, kita calculate timing, kita calculate distance, kita calculate lokasi nak makan, kita calculate segala benda. Hanya jadi kita tahu macam mana kita nak buat. Jadi New Zealand South and North 8 malam ini, bukan 7, bukan 6, 8 malam, sama ada 3 ataupun 4 malam di North, sama ada 4 ataupun 5 malam di South. Kenapa saya sebut macam tu? Isu ni adalah secara bagusnya kami nak bagi 5 malam di South, tetapi kita tak pasti dengan kapal terbang. Sebab kita tak nak ada risiko kapal terbang delay, kapal terbang kata technical fault lah. Jadi kita tak sempat ambil kapal terbang connecting. Jadi kalau kita buat same day connecting, kita takut ada isu. Tetapi banyak kali tetapi, kami setiap kali tour kami sebelum dulu, kami memang buat direct same day connecting. Maknanya, tapi satunya journey dah jauh, about 12 hours. Relax agak 4 jam naik balik. Sebab kita nak buat di Christchurch punya tour. Jadi, tapi tour macam ni kami tak finalize lagi, sebab kita nak tengok macam mana. Bagusnya lagi satu, kalau kita lah decide memang nak bagi 5 malam, kita akan kita dah plan, itu ada Jetstar flight ni, mereka ada harga flight yang membolehkan kita tukar
timing flight kita dan tukar hari flight kita dengan satu kali. Maknanya tapi kita kena bayar mahal sikit. So maknanya kalau kita tahu flight kita tak boleh jalan daripada Malaysia, tak sempat, kita kena cancelkan flight tu. Tetapi isunya adalah bila kita dah book hotel, kita dah book kereta, kita macam-macam akan involve kan macam mana. Jadi kerana itulah kami adjust, jadikan 4 dengan 4. Okey, jadi seterusnya apa yang saya cerita tadi, highlight balik, saya ulang balik, kita akan cover North and South. North dia kita akan melawat Lake, North kita akan cakap kemudian, tapi South adalah kita akan buat Lake Tekapo. Semua orang tahu Lake Tekapo, tempat lupin banyak tu. Lake Pukaki, dengan Mount Cook kan gunung yang paling tinggi 3,700 meter. And then Queenstown, tempat paling terkenal dengan program aktif lifestyle kat sana. Glenorchy, saya sendiri suka Glenorchy walaupun jauh, sebab satu dia driving dia tu lawa, on the left side is actually the laut. And then bila sampai kita akan jumpa train small shack of macam post office ke train station dulu-dulu New Zealand. Kemudian kita akan juga ada Milford Sound. Kemudiannya bila kita pergi ke North, kita ada buat Hobbiton, kita akan buat kita akan cover Rotorua Agrodome. Saya suka aktiviti kambing tu. And then kita akan pergi Maori Village, kita tengok culture Wakarewa. And then Lake Topo, kita tengok Huka Falls and Hamilton Garden dan Auckland. So that is why kalau you tengok itinerary ni kita spesifik tulis. So kita tak ada macam pergi ke South Island, pergi ke Auckland tulis, tak tulis itinerary sebab kita tak pasti. Bila driver tak pasti itinerary, dia macam boleh consider tak buat. Jadi kita tak nak macam tu. So kita nak benda ni yang orang yang pergi mesti berpengalaman. Jadi macam saya ulang balik, itinerary dia akan jalan satu hari dalam 1-2 lawatan. Boleh Kak Rohana Ibrahim boleh je join group sebab 7 orang saja, orang ke-8 kalau tak ada boleh join dengan driver. Driver normally kalau saya pergi perempuan lah. Jadi banyak photo stop. New Zealand ni orang kata kecuali traffic polis lah, kalau boleh nak berhenti semua tempat nak bergambar kan. Time board pun kita gembira, nampak je tulis Aroki, Mount Cook, kita nak ambil gambar. Nampak tulis perkataan New Zealand apa benda bahasa Maori pun kita suka. Jadi this is yang kita nak. And then Queenstown. Okay, saya kena cerita sikit pasal Queenstown sebab satu, kita semua tahu sebenarnya Queenstown bukan sebenarnya tempat yang sesuai ataupun orang kata kena dengan kita orang Malaysia yang dah wagemas ni lah. Maknanya kalau kita dah 60 ni dan tak aktif, dapat duduk 2 malam sebenarnya tak berapa, bukan tempat tu yang wow sangat untuk kita. Tetapi Queenstown ni dia tempat untuk adrenal junkie. Kalau you suka active lifestyle, main luge, buat aktiviti, naik kuda, buat jet about, main air, itu semua you boleh. Tetapi dia adalah tempat di mana kita akan ambil tour Milford Sound. Milford Sound adalah dianggap sebagai highlight juga untuk pergi ke South Island. Tetapi bila you buat Milford Sound, you akan habis 1 hari. Dan kerana Milford Sound ni harganya about RM1,000, so kami keluarkan Milford Sound daripada program actual. Sebab trik dia adalah, kalau you rasa you dah pernah pergi tengok, contoh kalau saya Maizara buat banyak kali pergi ke Scandinavia, you dah buat Fjord Scandinavia, definitely untuk saya Fjord Scandinavia tu out of this world lah. Dia tak boleh, even Milford Sound yang ramai orang cakap hebat tu, untuk saya personal, the Milford Sound, Fjord Cruise yang terbaik untuk saya dan wow sekali adalah di Norway lah sebenarnya. Tetapi kita tak nak discount kan, sebab journey nak pergi Milford Sound tu lawa, dan kita dapat satu waterfall dekat yang dia akan berhenti dekat dan semua orang akan basah lah. So kena bawa baju hujan dekat sana. Dan kita akan stop beberapa tempat. Hanya kami tak letakkan sebab kami try nak kontrolkan harga seperti standard market price, which is about 15,000. Sebab kalau kami jual 16, setengah orang tak peduli itinerary, dia macam mahal sekali Maizara kan. So apa kita buat is actually kita akan open trip ke Milford Sound tu sebagai optional. Maknanya kita tak drive Maknanya kereta kalau pergi tu, because kita drive, kita akan endkan kita punya driver tu, kerja dia hanyalah berehat sampai dekat Queenstown. Kenapa? Sebab journey tu memerlukan kira-kira 13 hingga 14 jam. Jadi kita akan ambil transport
tour program yang proper dekat untuk Milford Sound pada hari dia mula pagi ataupun dia mula lambat sikit, dia ada 2 departure. Satu mula macam pukul 7 pagi, satu lagi mula 8 pagi, 9 pagi, jadi kita boleh pilih. Dan kemudian dalam tour tu datang dengan komentari yang live. So cukup-cukuplah driver dengan bawa drive yang buat komentari sendiri, tetapi kita nak one of the highlight kalau you pergi dengan proper komentari daripada dalam bas. So this is actually Milford Sound. Kalau you tak buat Milford Sound, banyak benda boleh buat, beli barang, shopping, buat aktiviti sungai-sungai, buat bungee jumping, buat macam-macam benda ya. Jadi kalau you rasa tak nak penat, dan tak perlu buat untuk ke Queenstown. Jadi Milford Sound. Jadi Queenstown alternatif dia ada banyak lake walk macam-macam kan. Jadi macam saya cakap tadi, yang saya dah sebut tadi pasal Auckland tadi, kami akan bufferkan program. Kalau kami gunakan Auckland sebagai tempat tidur, hari pertama maknanya adalah kerana kita tak nak ambil risiko kapal terbang. Sebab sometimes kita tak tahu kapal terbang teknikal, kita tak nak jadi isu kepada travel agency yang you miss. You actually boleh tukar, tetapi orang kata untungnya tak seberapa, tapi arrangement kereta semua akan jadi masalah kan. Jadi semua kita tak nak. Jadi yang menarik pasal tour Maizara yang kami sebut signature ni adalah kerana group size dia. So kita akan gunakan 12 seater punya van, big one. Kat mana nak tak bag tu? Bag tu jangan risau. Kalau you up to 10 orang, definitely takkan ada isu bawa satu bag besar. Beg besar kita minta semua orang bawa beg 24 kalau grup tu 10 orang. Dan juga hand carry memang tak ada masalah, you memang boleh bawa sebab kami dah buat beberapa kali. Dan van tour ni minima dia adalah 7 hingga 10 orang. 7 hingga 10 orang, dan max kita bergerak konvoi adalah 2 van. 2 van tu boleh go to 16 orang, boleh go to 20 orang, boleh go to 14 orang juga. Kalau you jadi 14, 15, kita definitely akan buka 2 van terus. So kita buat space, so you dapat rehat-rehat besar kat dalam van dengan gembira. Jadi optimumnya kami nak bergerak sebenarnya kalau boleh 2 van. Sebab 1-2 van tu bergerak macam seronok kan, jalan sama-sama kan. So harganya efektif untuk 2 van ataupun 1 van. Jadi apa lagi yang kita nak cover? So season. Okay, kenapa Maizara kenapa pilih season bulan 9, bulan 10, bulan 11? Kenapa tak buat bulan 5, 6, 7, 8? So saya nak beritahu, New Zealand ni dia Southern Hemisphere. So Southern Hemisphere musim sejuknya adalah bermula pada bulan 7, 6 tu dah macam sejuk, 6, 7, 8, 9 dah jadi spring. Jadi apa yang kita buat is actually untuk elak, dan musim sejuk dekat especially di north, di New Zealand adalah hari yang hujan. Hujan dia hujan yang bukanlah kata hari-hari hujan, tapi highly likely hujan. Jadi kita tak nak program kita ni orang dah akan berbasah-basah, orang kata berbaju-baju sejuk sentiasa. Jadi kerana itulah kita tak letak. Tapi kecuali ada sesiapa yang kata kami memang suka nak pergi musim sejuk kan. Jadi bulan 7 adalah dia punya actual winter dia. Bulan 8 masih lagi hujan. Jadi walaupun New Zealand ni kena tahu dia tak ekstrim. The most paling sejuk pun dia adalah 10 Celsius tu. Kalau kita pergi Korea gitu, minus 5 tu untuk kita kacang je kan. Jadi kalau New Zealand ni orang kata kalau New Zealand paling sejuk pun adalah 10 darjah, paling south tu kan. Jadi sebab dia Antartik kan di bawah. Jadi tak ada isu. Jadi kalau ada sesiapa yang kata kita nak kena pergi bulan 9, bulan 7 lah kita free. Kita nak tengok New Zealand punya waktu winter, nak tengok putih lebih sikit. Dan tak ada hal. Kami tak ada date yang bulan 7, bulan 8 pun kami tak ada. Kami start dengan bulan 9. Tetapi kena tengok ya, kenapa Maizara letak tour pada awal bulan 11 dan tidak pada hujung bulan 11 dan tidak ada langsung pada bulan 12. Satu, saya nak bagi tahu yang abang-abang, kakak-kakak, pakcik-pakcik, datuk-datin yang pencen tu.
Memang you boleh buat semua, tetapi sebenarnya mengapa kita nak berebut-rebut pergi waktu yang paling mahal dekat New Zealand tu kan? Baik kita pergi waktu orang kurang. Dan juga tetapi isunya adalah kami pergi pada the earliest time untuk lupin pada bulan 11. Tapi lupin ni pun seasonal, lagi dia panas lagi dia cepat ada. Jadi tetapi Maizara tak buat actual exactly lupin season. Contohnya macam mana kami tak buat exactly waktu bunga cherry blossom, macam itulah kami tak buat New Zealand waktu waktu actual. Hanya sekiranya ada sesiapa nak juga pergi tengok waktu lupin, maknanya boleh. Waktu lupin yang baik adalah pada bulan 12. Tapi bulan 12 ni macam saya cakap, high season. Kita dekat Malaysia ni ada satu je direct flight, iaitu Malaysia Airlines. So orang semua nak ambil Malaysia Airlines. Dan sekarang pun yang kami quote Malaysia Airlines ni adalah sangat mahal harganya. Jadi kalau harga jadi 6,000 macam tak berapa logik nak buat. Kalau 6,000 tu lebih baiklah kita pergi ke Europe tengok. And then kalau lupin tu, kalau you pergi Scandinavia musim panas, kalau you pergi Iceland musim panas, lupinnya bersepah dekat tepi jalan. Jadi hanya pasal, untuk saya banyak lagi benda yang menariknya ada dekat New Zealand selain daripada lupin kat Lake Tekapo, yang sebenarnya lake tu kecil saja sebenarnya. Jadi ada orang kata Mount Cook, lepas tu kita ada yang all this history of Lord of the Rings. Lepas tu kita ada dia punya background driving kita tu yang lawa kan. And then dia ada banyak juga tasik wanaka dengan pokok kat tengah-tengah tasik. This is all activity yang kita rasa memang wow juga untuk semua. Okay, jadi this is actually kenapa kami tak letak exact time lupin, dan kami sedaya upaya kalau you tengok dalam iklan kita tidak ada gambar lupin, sebab kita tak nak jadi accountable. Kalau you cakap tak ada lupin lah, kalau you nak lupin, dapatkan grup untuk 7 orang minima, sebab tak nak secharge. Dan bagi tahu saya, Zawati, kita orang memang nak lupin, we don't mind paying about 16-17,000 asalkan kami nak tengok lupin. Kami nak adjust sikit program asalkan dapat lupin. Kita orang berbesar hati nak pergi. Hanya untuk jadikan tour as schedule ni kita tak boleh buat, sebab kita nak kena kontrol harga. Sekarang Maizara yang paling mahal pula kan. Kita dah lah sekali-sekala nak buat kan, nak cuba. Jadi this is actually mengapa date kita fix. Tapi saya personally-nya saya suka je nak buat bulan 8 kan, Ogos. Sebab walaupun hujan, saya boleh terima hujan tu, dan saya suka je hujan-hujan sejuk-sejuk sikit kan. Jadi tetapi kita tak nak kita spoilkan trip tu apabila tak di-advise. Jadi bila you nak pergi New Zealand, you kena belajar pasal weather dia, macam mana South Island, macam mana North Island, macam mana Southern Hemisphere punya winter. So kita kena tengok. Dan seterusnya saya nak cakap, apakah key different dalam itinerary Maizara ni? Dalam itinerary Maizara yang kita tahu adalah kita gunakan flight direct. Yang keduanya, kita tak gunakan AirAsia ataupun apa-apa flight. Kita hanya gunakan MAS, Air New Zealand, iaitu mesti fly ke Singapura dulu, ataupun kita fly Singapore Airlines juga, sama kita kena fly ke Singapura juga. And then kita ada 2 kali domestik dengan bag. So kalau bag kita tu dalam 23 kilo, maknanya you akan dapat 23 kilo juga. And then kita dah masuk semua entrance fee dalam program. So kalau kita tulis entrance fee dah dalam program kita, maknanya memang ada entrance fee. So apa yang kita ada adalah Hobbiton, Hamilton Garden, and then apa lagi, so ada 2 lawatan tu, dan juga all this parking semua kita bayar. And then floor tu, sebab satu saya sendiri dah drive 3 kali, walaupun dah lama saya drive, biasanya sama aja, dan saya excited nak bawa group. Saya harap ada grup pertama yang boleh pergi bulan 9, ujung bulan 9 ke 10 atau 11. Bulan 9 saya dah janji Rusia pula, Allahu Akbar. So saya kena adjust program tu. And then grup dia memang 7 minima. Maknanya kalau ada orang 7, orang ke-8 tu mungkin tour manager. And then kita juga open for private tour. Contohnya kalau you kata macam I tak nak campur, walaupun kita kenal grup-grup sebab Maizara kan, contohnya ramai customer Maizara kenal ramai orang dalam tour. So kadang-kadang dia kata macam, kita geng lah, kita dah memang geng sangat kan. Okay, pergi, ada beberapa couple akan pergi, 4 couple akan pergi 8 kan. Jadi kita akan ajak supaya you senang boleh pergi, ataupun family nak pergi. And then flow dia memang smooth. Kita dah buat benda
tu dan kita dah tahu kilometer dia. Kalau tidak, kalau you bandingkan betapa seriousnya kami calculate timing tu, because you boleh calculate, saya boleh calculate berapa kilometer, berapa banyak minyak yang kita akan pakai, dekat mana kita akan stop, berapa cost per person untuk van, semua kita tahu. Maknanya kita kalau 7 tu Maizara takkan rugi dan tidak akan ada orang kena surcharge. The only tour yang tak ada surcharge adalah tour New Zealand, sebab kita nak 7 orang saja. Kalau tak ada 7 orang kita tak jalan. Dan dari segi tiketnya kita akan beli secara FIT, maknanya siapa yang datang dulu dia akan beli, yang tak ada dia akan beli kemudian. Maknanya lagi cepat kalau ada promotion contohnya, dan kita akan lebih mudah. Pace, laju tak? Penat tak? I ni sakit kaki lah, I macam-macam lah, semua benda lah, I tak nak bawa barang lah. InsyaAllah pace dia memang okey. Macam saya ulang tadi, trip ni bukannya habis malam. You tak makan pun malam-malam hari yang lewat-lewat sangat tu, kecuali kalau you masak lah. So maknanya kalau kita start 8.30, biasanya kita dah habis pukul 6. You nak semayang kat mana Zawati? Kalau ada masjid kita akan singgah. Tetapi apabila kita sebut journey yang involve musim yang spring, summer, kebanyakannya masa kita akan solat, kalau tak ada masjid, tak ada Islamic Center, kita akan semayang di dalam bilik lah, di hotel apa ataupun di lodge kita. Jadi dari segi harga, so harga kita ada involve harga flight international, 2 flight domestik, and then kita akan grupnya kecil, saya cakap tadi. Jadi macam yang kami kena ulang, trip Maizara, kalau you tahu, ramai orang tahu Maizara, dia tak di-associateskan Maizara Signature, bukan Maizara trip yang murah. So kalau you nak murah, you kena, orang kata, lapang dada dengan agensi lain yang accommodationnya mungkin mereka duduk, saya tak tahu dekat mana mereka duduk. Tetapi dekat Maizara kita dah tahu tempat yang selesa. Contohnya kalau kita duduk lodge, kita mungkin you kena lodge yang boleh masak. Lodge tu bukan hotel 5 star, bukan hotel 4 star, dan sometimes bukan hotel 3 star pun lodge ni. Macam lodge ni ada lebih kepada New Zealand, banyak hotel ni sikit-sikit orang New Zealand pun 4 juta. Jadi the whole pulau tu ada 4 juta je orang. Jadi kadang-kadang kita kena ambil tempat yang ada penginapan. Penginapan, dan kita tengok breakfast ni macam mana. Kalau tak ada juga breakfast, kami kena pergi ke supermarket dan sediakan breakfast. This is activity yang kita buat waktu dulu. Maknanya kita, orang kata macam feeling breakfast holiday dengan keluarga lah. Maknanya bukan hotel aja kan. Kita macam datang dengan jus, buat roti, makan sandwich, ada salad, ada pisang. Ada yang lebih rajin pula buat nasi lemak. Jadi these are the activity yang kita nak terapkan supaya macam seronoknya jalan macam ni kan. Jadi kerana itulah kami nak kena tahu, kami nak bagi tahu kami bukan buat aktiviti yang murah, kami buat aktiviti yang untuk pelanggan yang selesa. Kalau katanya contohnya semua sekali perempuan je nak pergi, kita open for ladies, feel safe because ladies juga yang akan drive at the moment. Tapi kalau ada lelaki, kalau saya tak available, kita ada 2 lelaki yang mengena dengan Maizara yang akan drive. So sama ada dia adalah ex-staff kita yang memang boleh drive, dah tahu route tu, ataupun kita gunakan partner kita yang boleh drive itinerary kita. So sebelum kita launch ni, kita ada tanya beberapa partner kita sama ada boleh tak mereka bawa as per what kita want. So mereka semua kata no hal, boleh bawa. Hanya kita nak apa yang kita terapkan tu mesti mereka buat. Oh sorry, saya nak cakap flight domestik adalah flight dia 20 kilo sebenarnya. Okay. Jadi penginapan hotel 3-4 star, sebenarnya hotel tu bukan hotel, sebenarnya hotel dengan motel. Saya akan minta staff saya betulkan, Aisyah kena betulkan, hotel dengan motel mix jadi kemudiannya saya dah ulang banyak kali dah. So maknanya FAQ kalau ada FAQ, saya bacakan FAQ yang ada orang bagi. Kenapa Milford Sound tour cruise tu, perjalanan dijadikan sebagai optional? Macam saya cakap, kami hanya dapat, grup ni hanya dapat 1 full day di Queenstown. Jadi Queenstown tu adalah hub untuk pergi ke Milford Sound. Jadi tapi masa yang sama ada orang mungkin rasa tak nak buat Milford Sound. Contohnya kalau you dah buat banyak fjord di Scandinavia, then you kata I nak rest after 5 days, I rasa I nak rest, I nak bangun lambat sikit, I nak pergi jalan-jalan, nak pergi shopping, I nak pergi tengok, I nak buat bungee jumping, I nak pergi buat jet about punya kapal tu semua, I nak pergi park,
macam-macam. Jadi these are the program yang you boleh buat, yang kita benarkan. Dan juga kita bagi you option. Ada banyak provider yang boleh buat Milford Sound, tapi kami nak bagi driver kami berehat. Contoh kalau saya drive, definitely 14 jam tak boleh drive. Dan juga kita tak cukup ilmu untuk kami untuk bawa anda, sebab kami nak bagi untuk saya, Milford Sound ni adalah, kalau dengan kenderaan datang dengan tour best, sebab satu dia datang dengan life guide. Life guide tu adalah driver tu akan cerita pasal the whole journey, termasuk Tianau, Milford Sound, pergi masuk, pergi tengok jambatan, pergi tengok hutan. Best sangat datang dengan guide. Jadi these are the programs yang kita nak, at least kalau selama-lamanya the whole orang kata 6 hari tu you datang dengan driver, biarlah 1 hari you datang dengan proper tour yang akan ceritakan one of the highlights of the tour, iaitu pergi cruise Milford Sound dengan pakai bas yang ada nampak luar tau. Best. And then kalau tak buat, tadi macam saya kata, you boleh explore Queenstown. Dan kenapa overnight Auckland first? Macam saya cakap, risiko pasal bila kita naik direct flight, saya takut New Zealand ni satu dah mahal, so kita kena arrange seeloknya supaya kita tak terlepas aktiviti. So grup besar atau tidak? Tidak. 7 orang per grup adalah tidak besar. Maksimum per van adalah 10 orang. Van boleh masuk ada 12 seater. Kalau you bawa satu beg 24 sederhana dengan satu hand carry, definitely tak ada masalah. Hanya jangan bawa beg besar, kita tak benarkan. Kenapa tiada November ada sampai Februari, tapi kita boleh buat juga, hanya kami tak letak lagi sebab kita nak tengok jika ada inquiry, kita akan buat any date yang you nak, private tour, tak ada hal. Makan half board, mengapa tak ada bagi dinner? Sebab satu, memang kita tak ada masa nak buat dinner tu. Satu, driver kita bukan setengah driver macam setengah company yang dia gunakan budak-budak lelaki, kita panggil budak-budak lelaki yang muda-muda untuk drive, dan mereka suruh driver tu memasak semua untuk kita. Penatlah driver kan. Jadi apa yang kita buat, orang yang travel New Zealand ni, yang ataupun macam Scandi Maizara ataupun Europe Maizara, you akan perasan Maizara memang jarang bagi makan malam. Sebab satu, you actually dah savvy traveller. Kenapa you nak macam orang kata nak bersusah-susah semua tu? Jadi kalau you rasa you nak masak, you bawa sikit, you suka makan apa, you buatlah sendiri. So contohnya kalau kita cakap boleh masak, certain date kita kata okay, jom kita punya tempat ni boleh masak. Kalau tour manager cakap I sampai hari ni kita sampai cepatlah pukul 5, I akan masak, no hal, kita akan masak. Tapi kita tak nak commit saja. Komitmen tu kita tak nak untuk tour manager kita. Dan dinner bebas, boleh pergi. Kan kita plan nak pergi pasar raya. Orang Malaysia kalau boleh hari-hari nak masuk pasar raya, nak beli je semua benda. Masa tu lah terlebih makan sayur, masa tu lah beli ikan, beli ayam, beli daging, sebab banyak makanan halal kat New Zealand kan. Okay, jadi as a closing, wah kau 40 minit je saya cakap, mantap. Ada orang marah tau kalau saya cakap lama, kita penat tau nak tunggu. As a closing, saya nak ulang balik, this trip bukan trip yang belum pernah kami buat. Trip ni adalah trip ulangan yang Maizara dah buat. Kita ingat semula tour kita macam mana, kita ingat balik perjalanan tour kita, kita improvekan apa yang kita rasa kita boleh perbaiki, apa yang kita rasa tak perlu kita keluarkan. Tapi so far tour kita daripada dulu kita dah tahu macam tu bagus, macam tu lah kita akan buat. Hanya seasonality memainkan juga sedikit peranannya lah. Tapi tour ni adalah high value experience. Kenapa kami sebut high value? Adalah driver kita sebenarnya, program ni adalah driver dia adalah driver terlatih. Maknanya dia bukan orang yang pertama akan drive. Contohnya kalau saya pergi dengan one of kita punya staff, definitely saya adalah yang terlatih. Jadi kita dah brief mereka cara nak bercerita. Sebenarnya kita akan bercerita tu apabila kita stop ataupun before kita naik kenderaan. Setiap kali before kita stop, kita akan cerita along the way apa yang you akan nampak. Yang kita nak adalah keselesaan, dan juga orang yang bayar tour ni dia mesti happy. Jadi kalau New Zealand ni memang duduk dalam bucket list anda, ramai customer Maizara cakap bucket list dan tertunggu-tunggu bila Maizara akan buat. So this time kami dah berani, bukanlah berani, kami dah ada banyak masa. Sebab orang kata New Zealand kan, tunggu je penat kan. Jadi kita dah ada program, kita dah ada, dan kita tulis versi Maizara. Jadi these are our versi. Dan untuk itu please tulis
DM saya, DM our tour managers, DM staff kita semua, minta itinerary, ataupun kalau rajin masuk website MyZara, tengok dekat dalam search tu, tekan je New Zealand akan jumpa. Hanya ada 3 tarikh yang kita letak dulu, tetapi kita open. Kalau ada satu group yang cakap kita nak pergi specific date, minta MyZara tengok flight, kita akan checkkan flight. Selepas tengok flight juga, masa yang sama kami kena tengok availability hotel. That's why bulan 12 kita tak buat hotel New Zealand, macam saya cerita, adalah limited. Jadi kerana itulah kadang-kadang ada orang akan cakap New Zealand kita kena cancel, ataupun New Zealand kita buat, dia tukar program. So because of tak ada hotel, bukan sangat orang nak menipu, bukan travel agent suka-suka nak tipu ke apa benda, tetapi because of hotel yang limited, dan kenderaan tak ada. Kalau van tak ada, tak boleh sewa, memang definitely tak boleh jalan tour kan. Jadi harga kita, okey, last kali, berapa harga MyZara? Sebenarnya harga kita adalah 15,999. Maknanya harganya adalah semahal, lebih kurang ala-ala Skandinavia. Tapi Skandinavia 10 malam. Ini 8 malam saja. Tapi 8 malam. Tetapi untuk first kita buka hari ni, kita live kan, kita buka untuk semua orang, sesiapa buka booking, sama ada you buat private tour ke sekarang ke, tapi mesti subject tu harga yang kami setuju. Maknanya kita kena tengok harga flight dulu. Kita jual sekarang, tak ada early bird, tidak ada warga emas, tidak ada loyalty, semua kita dah ambil kira, harganya adalah RM14,990. So kita jadikan diskaun 1,000, iaitu daripada 15,990 kita jadi kepada 14,990. Jadi harga ni buka untuk up to 10 orang per van. Bila kami sebut 7 hingga 10 adalah per van. Maknanya kalau kita tutup sampai 10, maknanya van tu akan satu saja. Tapi kalau kita buka sampai 14, van tu akan jadi 2. Ya. Dan berapa harga dia? Insurance about RM174. Kalau pakai Etika, you boleh beli sendiri Etika. Dan tipping kita nak, tipping memang kena bagi untuk driver kita. Driver ni sebenarnya bila kita buat gaji dia gaji allowance saja. Kalau saya pun, owner MyZara pun kena kerja dan kita akan ambil income tu. Dan itinerary yang tak ada dalam ni adalah lawatan ke Milford Sound. Lawatan Milford Sound is about RM1,000, 800 to RM1,000. Other than that, makanan untuk saya tak berapa mahal, because New Zealand duit dia murah, 2.3 saja, tak banyak beza. In fact dia murah lagi daripada harga untuk Singapore 3.2, New Zealand dah 2.3 sekarang. Kan? Jadi itu saja. Boleh tengok map kita, nanti staff saya akan share map perjalanan. Tapi kalau anda yang memang dah biasa dengan MyZara, I think because when kita sebut MyZara signature, you mesti dah ada kepercayaan yang we don't have to ask much, because we know that this team, MyZara team ni memang dah design the best to their ability. Tak ada cut corners ke apa benda. Yang cut corners mungkin kalau boleh perfect world kita mungkin nak buat 2 minggu. Tapi takkan kita nak jual 20,000 kan. Kami tak ada kapasiti nak jual 20,000 tu. Jadi kita rasa kita dah buat highlight New Zealand ni pun dah cukup dah untuk tuan puan semua. Jadi kalau tak ada soalan, Kak Rohana Ibrahim nak cari partner boleh ke? Boleh, kita boleh buka. Asmida kata mantap. Hajah Nurhan, jom nak ikut MyZara. Terima kasih banyak-banyak. Jadi dekat mana-mana pun boleh pergi. Contohnya kalau you kata you nak beli flight sendiri, you nak jumpa kita kat New Zealand, you nak datang lambat, you nak balik awal, you datang awal balik lambat, boleh saja. You nak fly, orang Johor kan, Nurhan, orang Johor, nak fly daripada Singapura pun boleh lagi. Jadi bagi tahu kita boleh kira harga kita macam mana kita nak kira, ya. Dan sebenarnya saya nak cerita, kalau anda jenis yang savvy sikit, tambahan sikit, tapi benda ni lain, anda mungkin boleh pilih naik gunakan kapal terbang Cina. Kapal terbang Cina ni maknanya kita kena pergi Guangzhou. Saya bagi tahu banyak juga orang, saya kata kalau you betul-betul pencen, pergi je Guangzhou, berehat 1 hari kat Guangzhou, pergi biar rehat 1 hari balik. Kapal terbang Cina murah saja, tapi journey-nya lama sebab kita kena pergi Guangzhou dah about 3.5 hours, 4 hours. Kemudian nak pergi New Zealand another 12 hours. Jadi lama. Tapi kalau kecuali kata I don't care, I have 2 weeks to burn, I want to rest, still with the kapal terbang Cina ni highly likely harga you sama je dengan yang harga sekarang, because of cheaper price pergi ke China.
I think harga dia I think cheap by chances is about RM1,000. Contohnya kalau flight kita Malaysia Airlines is about 4,800, 5,000, flight ke China mungkin about 3,000, 3,800 macam tu saja. Jadi kalau yang jenis tak ada rushing, yang rasa macam nak pergi makan halal dekat China ke, nak buka balik program, nak cuba-cuba relax buat satu benda yang lain, yang saya kata ada satu flight yang China yang boleh pergi. Hanya sama ada you okay tak duduk satu kapal terbang ramai-ramai dengan orang China nanti daripada Guangzhou, takut tak ready kan. Jadi stres kita kan. Jadi baik kita naik pada Malaysia Airlines mahal 1,000, peace of mind, tak ada buang masa. Okay. Jadi saya rasa itu saja untuk semua. Terima kasih yang tengok live. Ada up peak tadi sampai 18 orang tengok. Terima kasih banyak-banyak. Jika ada soalan boleh hantar kepada mesej kepada tour manager kita, boleh mesej DM kepada kita, mesej kepada saya directly, saya boleh jawabkan. Jangan risau. Tapi saya harap adalah kami dapat buka satu grup, sebab saya pun miss New Zealand. Rasa tak sabar nak pergi New Zealand. Macam kita jumpa ada klien kita yang cakap mereka pun memang suka New Zealand, kalau boleh nak setiap tahun satu kali nak pergi New Zealand kan. Jadi macam itulah. Saya ucapkan terima kasih semua. Kalau ada soalan just bagi tahu kita je. Okay, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.